Segala kejahatan ada asal usulnya. Our natural ally in the Middle East is Israel. Ia adalah sebuah kisah yang panjang yang memakan masa ribuan tahun. Kisah yang panjang ini saya ingin kongsikan kepada kamu. Kisah bagaimana ia bermula dan menjadi apa yang kita tahu hari ini sebagai konspirasi kejahatan terbesar di abad ini. Mungkin kamu tidak mengenali saya, tetapi anggap sahaja saya seperti kamu. Kerana semua kita mahu mencari jawapan kepada persoalan, apakah hubung kaitan dan asal usul antara semua ini? Dan ia berkisarkan kepada tanah ini yang menjadi the promised land ataupun tanah dijanjikan di era awal kemunculan Bani Israel sekitar 3,500 tahun dahulu. Tanah yang sama dijajah dan menjadi titik konflik di seluruh dunia hari ini.